federal boleh mainkan kita, boleh ketepikan perlembagaan kita, boleh salah guna kuasa untuk semata-mata untuk mau memelayahkan atau memelayukan Sabah. Itu yang diorang buat dulu. Bezanya tukar pemimpin kerjaan aja. Semua pemimpin-pemimpin yang ada sekarang di peringkat pusat masih orang yang sama yang terlibat dalam program itu. Jadi bagi saya yang ada sekarang itu hanya menikmati keputusan yang dulu yang diorang buatlah secara berkumpulan. Saya tahu sebab pada tahun 94 selepas saya dibebaskan dan selepas keputusan pilihan Dayak pada waktu itu tiada very slim majority, kerajaan pusat coba jatuhkan kerajaan yang dipilih. Dia orang sanggup tutup istana, tidak kasih masuk pemenang, mau campur tangan lah. Sehingga dia orang sanggup tawarkan saya untuk menjadi ketua menteri. Dia orang ingat selepas saya kena kurung ASC 2 tahun 7 bulan, dia orang sudah boleh pegang saya. Boleh boleh suruh saya buat apa saja. Mana ada. Perdana Menteri suruh saya pergi istana angkat sumpah. Saya menolak dan saya bagi alasan kenapa saya tolak. Saya tolak dan dia menerima. Saya minta Perdana Menteri buka tu pintu. Dia bilang okey. Tapi tell your brother ini itulah. Sudah itu saya panggil polis. Buka pintu istana. Polis bilang panggil Brigadier Timbalan Menteri KDN. Saya panggil Brigadier. Dia bilang you need to speak to DPM. Saya bilang saya baru bercakap dengan PM. Siapa yang besar? PM atau DPM? Dia bilang memanglah PM yang besar. Tapi di Sabah Sianu yang ketua. Bah, kamu tahulah waktu itu siapa DPM.